Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Sri Yang Ketua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang dari kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2026 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali kedua sekarang. Silakan. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa usalli wa usallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Sri Yang Ketua, yang berhormat rakyat yang mengikuti sidang, belanjawan tidak hanya menghidangkan angka serta perangkaan perbelanjaan. Tidak juga satu lembaran teknikal yang hanya berbicara soal fiskal dan tahap kesihatan keuangan negara. Malah, belanjawan adalah sebuah pernyataan moral, sebuah ikrar sejarah dan sebuah perjanjian yang tulus dan luhur antara kerajaan dan rakyat terbanyak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Wala tubazzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura." Maksudnya, berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan hak masing-masing. Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan keadaan yang boros, membazir, yang melampau-lampau. Sesungguhnya orang yang membazir itu ialah saudara syaitan, dan syaitan itu pula ialah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Maka belanjawan madani keempat ini mencakup persoalan serta cabaran ekonomi semasa selain menyusun dan merangka jalan bagi mengelak kebejatan dan keterlanjuran. Kita menolak budaya menumpuk hutang tanpa kawalan. Kita melawan ketirisan dan kebobrokan. Dan kita benci kemewahan kelompok elit yang dibayar dengan kesengsaraan rakyat. Sementara kita memilih jalan yang berliku, sukar dan panjang, yakni jalan reformasi, disiplin fiskal yang tegas dan pengukuhan institusi, kerana hanya jalan itu sahaja dapat menjamin negara ini dapat diselamatkan dalam tempoh jangka panjang. Saat dunia di badai perang tarif, pentas geopolitik yang terus berantakan, krisis iklim yang memburuk dan kebangkitan teknologi baru yang pantas bergerak, maka Malaysia tidak seharusnya sekadar bungkam dan berpeluk tubuh. Kita mesti berani memikul tanggungjawab pensejarahan. Sama seperti Empayar Melaka yang pernah berdiri sebagai kosmopolitan yang adil sebagai tatanan hukum. Giliran kita untuk membuktikan bahawa Malaysia yang relatifnya kecil dari segi geografi mampu menjadi besar dan matang dari segi pengaruhnya, tidak hanya melalui kekuatan ketenteraan, tetapi dengan kekuatan moral, keadilan sosial dan ekonomi yang kukuh. Belanjawan pada kali ini juga menandakan lembaran pertama rancangan Malaysia ke-13 yang tidak sekadar berfungsi sebagai perencanaan keuangan tahunan, tetapi merupakan kompas sejarah untuk era mendatang. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, national rejuvenation, yang menyeluruh. Menghampiri 3 tahun pentadbiran madani, reformasi serta pembaharuan yang berani dan tuntas telah kita laksanakan sedaya upaya kita dan mula menghasilkan anjakan yang membanggakan, terutama pada siling pertumbuhan negara dan lantai kesejahteraan rakyat. Justru, mengapa sering ditekankan soal tata kelola? Jawabnya, langkah-langkah seperti undang-undang, rang undang-undang perolehan kerajaan, Akta Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal dan pindaan Akta Audit membantu meningkatkan keyakinan pelabur, melonjak indeks daya saing negara ke hingga 11 anak tangga, mengukuh nilai ringgit
dan akhirnya lebih penting menjana pekerjaan baru untuk rakyat, menurunkan kadar pengangguran kepada 3%, iaitu yang terendah dalam tempoh sedekad. Mengapa ditumpukan ke arah penguatkuasaan yang lebih tegas? Kerana rasuah, penyelewengan dan ketirisan merugikan negara. Penguatkuasaan tanpa benih kasih dapat mengembalikan hasil negara yang hilang berbilion ringgit. Dan ini dapat membiayai dan menyegerakan pelaksanaan projek seperti rancangan tempatan banjir dan PEN Borneo, Sabah dan Sarawak. Mengapa kerajaan bersusah payah menyasarkan subsidi? Kerana subsidi pukal selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Subsidi sepatutnya hak dan keistimewaan yang mesti dinikmati rakyat Malaysia. Disebabkan penjimatan subsidi diesel, kita dapat meringankan hidup rakyat melalui ikhtiar seperti SARA untuk semua yang diluncurkan Ogos lalu. Kerangka besar Madani adalah untuk rakyat. Memastikan kita punya kemampuan menyediakan kemudahan untuk rakyat, mencipta pekerjaan, menjana pendapatan dan meringankan kos sara hidup. Saya yogia mengangkat tema belanjawan madani. Keempat, belanjawan rakyat. Setelah berani mengusung reformasi, kini masa memulangkan hasil kepada rakyat. Selaku belanjawan sulung yang menyemangati rancangan Malaysia ke-13, Belanjawan 2026 menetapkan 9 tekad utama berpaksikan 3 tonggak ekonomi madani. Pertama, meluhur tata kelola terbaik. Tan Sri Yang di-Pertua, pentadbiran madani harus membina kecekapan fiskal, menutup ruang ketirisan dan memperkukuh institusi negara dalam usaha menaikkan siling ekonomi dan lantai hidup rakyat. Peruntukan belanjawan 2026 menetapkan KDNK separuh pertama berdasarkan pengalaman, iaitu KDNK separuh pertama tahun 2025 telah mencatat pertumbuhan memerangsangkan, iaitu 4.4%. Kendati pun diasak perang tarif Amerika Syarikat, unjuran semula KDNK 2025 antara 4 hingga 4.8% membuktikan ekonomi kita kekal berdaya tahan. Bagi tahun 2026, ekonomi kita diunjur berkembang lebih rendah antara 4 hingga 4.5%. Ini susulan ketidaktentuan ekonomi dunia dan sengketa geopolitik geoekonomi yang berterusan. Sambil mengekalkan komitmen pada FRA, momentum pertumbuhan terus didukung dasar fiskal yang mengembang. Belanjawan 2026 akan mengumpul dan mengoptimum sumber negara termasuk dana GLIC, Badan Berkandung Persekutuan dan syarikat MKD melalui perbelanjaan awam berjumlah 470 bilion ringgit berbanding 452 bilion ringgit tahun lalu. Ini meliputi 338.2 bilion ringgit belanja mengurus, 81 bilion ringgit belanja pembangunan, 30 bilion ringgit pelaburan GLIC, 10 bilion ringgit pelaburan awam swasta dan 10.8 bilion ringgit pelaburan Badan Berkandung Persekutuan dan syarikat MKD. Lantaran komitmen kerajaan madani memaknai tata kelola, maka diperkenal FRA dan kini ditambah RUU perolehan kerajaan yang sebenarnya mengikat kuasa Menteri Kewangan kerana masih boleh didakwa dan dipantau oleh tribunal. Di bawah madani kita telah menurunkan defisit fiskal 2022 55%, 2023 5%, 2024 4.1%, 2025 3.8% dan insya-Allah tahun 2026 akan menurun lagi kepada 3.5%. Menurun defisit ini bermakna jumlah hutang baru turun dan terkawal. 2022 100 bilion ringgit.
2023 92 bilion ringgit. 2024 77 bilion ringgit. 2025 77 bilion ringgit dan diusahakan turun lagi tahun ini. Dengan disiplin berterusan, defisit fiskal 3% mampu dicapai dalam jangka sederhana. Pada tahun depan, insya-Allah, kutipan hasil kerajaan persekutuan dianggarkan meningkat kepada 343.1 bilion ringgit ketimbang 334.1 bilion ringgit unjuran tahun ini. Lazimnya apabila diperlukan perbelanjaan tambahan untuk prasarana dan bantuan rakyat akan dikenakan cukai tambahan. Itu biasa hukum ekonomi. Tetapi kerajaan memilih di sebaliknya, membaiki tata kelola termasuk penyasaran subsidi tanpa menambah beban rakyat. Dengan menggunakan kaedah sedemikian, kita berjaya melaksanakan langkah pembatasan rasuah, mengekang penyeludupan serta memecah tembok dan melumpuhkan kartel. Sejak di bawah Madani, Badan-Badan Pegang Kuasa, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, tabik kepada mereka. Polis Diraja Malaysia, PDRM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM. Dan Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC. Tuan Sri Ketua, ambil perhatian. Kerana berapa jumlah yang kita capai, perolehi dari rampasan dan kutipan medal penalti. Rekod dalam sejarah kita dan rantau kita. Penalti yang dirampas dan kutip untuk 2023 dan 2024, 2025 mencecah hampir 15.5 bilion ringgit. Terbaru, PDRM berjaya menumpaskan sindiket haram terancang di Pulau Pinang dan Pelabuhan Kelang. Demikian maksud kami. Nak kena faham, itu maksudnya tata kelola dalam pemerintahan. 15 bilion yang telah lesap ke mana bertahun-tahun sekarang dapat kita rampas daripada dan untuk memberikan faedah kepada rakyat. Bayangkan berapa lama, puluhan tahun dibiarkan begitu rupa. Bayangkan 2 tahun 15.5 bilion ringgit yang hanya dikutip. Untuk apa kita kenakan cukai lagi? Kalau benar kita dapat elakkan ketirisan, mengelakkan rasuah dan penyelewengan. Tidak dapat dimungkiri bahawa segala ketirisan yang telah diterbiar sekian lama kerana kurangnya tekad politik selain daripada retorik bicara, ini tindakan yang kita ambil selama ini, alhamdulillah.